Salam sejahtera, para pengkaji misteri dan pencinta warisan dari seluruh pelosok dunia. Selamat datang kembali ke saluran kami, tempat di mana tabir antara realiti dan alam gaib sering kami singkap dan di mana bisikan-bisikan purba menanti untuk didengar. Pernahkah kalian merasakan bulu roma meremang tanpa sebab, mendengar bisikan angin yang bukan sekadar bunyian biasa, atau melihat bayangan yang hilang saat mata cuba menumpu? Hari ini, kita akan melangkah masuk ke dalam satu waktu yang dipercayai oleh ramai dari pelbagai budaya sebagai masa di mana dinding antara dunia kita dan dunia yang tidak terlihat menipis. Sebuah hari di mana sempadan kabur dan apa yang tersembunyi mungkin cuba menampakkan diri. Bersediakah kalian untuk menyingkapnya? Hari ini, 23 Oktober, adalah lebih daripada sekadar tarikh di kalendar. Bagi sesetengah kepercayaan, ia adalah hari bisikan leluhur, satu waktu yang kaya dengan kepercayaan lama, tradisi yang mengakar dalam tanah, dan amalan yang bertujuan untuk menghormati masa lalu sambil membentuk masa depan. Walaupun mungkin tiada perayaan rasmi berskala besar yang kita sambut di tanah Melayu pada hari ini, tenaga dan aura mistik yang mengelilingi penghujung bulan Oktober adalah sesuatu yang universal, merentasi budaya dan geografi. Ia adalah masa perubahan musim, transisi dan refleksi yang sering dikaitkan dengan peningkatan aktiviti spiritual dan kepekaan terhadap alam gaib. Mari kita selami apa yang membuatkan hari ini begitu istimewa dan penuh rahsia. Secara tradisinya, di beberapa kepercayaan Kristian, 23 Oktober dikenali sebagai hari memperingati Santo Yohanes Capistrano, seorang paderi Fransiskan yang hidup pada abad ke-15. Kisah hidupnya dipenuhi dengan keajaiban, semangat perjuangan yang membara dan dedikasi terhadap kebenaran. Penganut sering berdoa kepadanya untuk keberanian, perlindungan daripada ancaman dan bimbingan. Namun, jauh sebelum nama-nama santo diukir dalam sejarah, manusia purba telah mengaitkan tempoh ini dengan kitaran semula, jadi yang lebih besar, dengan kematian dan kelahiran semula, dengan musim menuai dan persiapan untuk musim dingin. Ini adalah akar kepada kepercayaan pagan yang berpusat pada penghormatan kepada bumi, semangat alam dan nenek moyang. Banyak budaya, termasuk yang memiliki unsur-unsur animisme kuat seperti di rantau kita, dipercayai bahawa pada waktu seperti ini, roh-roh nenek moyang mungkin kembali mengunjungi sanak saudara atau makhluk halus dari dimensi lain menjadi lebih aktif. Justeru, hari ini menjadi masa untuk memohon perlindungan, memelihara adab dan mencari petanda. Mari kita ambil seketika untuk merenung kisah hidup Santo Yohanes Capistrano, seorang tokoh yang walaupun mungkin tidak secara langsung berkait dengan kepercayaan Melayu, melambangkan perjuangan rohani yang sering bergema dalam setiap budaya. Bayangkan seorang peguam yang meninggalkan kemewahan duniawi untuk menjadi biarawan Fransiskan. Yohanes Capistrano bukan sekadar paderi. Beliau seorang pejuang rohani yang gigih, pendakwah yang mampu menghidupkan kembali iman di hati ribuan orang. Mitos dan legenda mengatakan beliau berkeliling Eropah menghadapi bid'ah dan memerangi apa yang dianggap sebagai kegelapan rohani. Beliau adalah eskenis pertempuran Tuhan, menggunakan kuasa doa dan kepercayaannya sebagai senjata. Salah satu kisah paling dramatis tentangnya adalah perannya dalam pengepungan Belgrade pada tahun 1456. Empayar Uthmaniyah yang perkasa sedang maju ke Eropah dan Belgrade adalah benteng terakhir. Yohanes Capistrano pada usia senja tidak memegang pedang, tetapi beliau memimpin tentera salib dan penduduk bandar dengan salib di tangan. Diceritakan bahawa kehadirannya sahaja telah memberi semangat luar biasa kepada pasukan yang putus asa
memungkinkan mereka menangkis serangan yang kelihatan mustahil. Beberapa saksi mata menceritakan tentang cahaya suci yang menyinar dari wajahnya dan penampakan malaikat di sisi tentera Kristian. Yohanes Capistrano juga dikenali sebagai pendeta anti-pagan. Beliau giat menentang amalan-amalan yang dianggap bertentangan dengan ajaran gereja, termasuk kepercayaan, animisme dan sihir yang masih berleluasa. Beliau berpendapat amalan ini adalah pintu masuk kepada kejahatan. Ini menunjukkan bagaimana pertembungan antara kepercayaan rohani yang berbeza telah wujud sepanjang zaman, membentuk tradisi dan pantang larang yang kita warisi hari ini. Kisah beliau mengingatkan kita bahawa pada setiap era, ada individu yang berdiri teguh pada kepercayaan mereka, cuba membentuk dunia mengikut visi rohani mereka. Dan pada hari ini, 23 Oktober, kita diingatkan tentang semangat keteguhan itu, sambil kita menyelongkar kepercayaan yang lebih tua, yang mungkin beliau sendiri cuba hapuskan. Informational Blog Science of Faith. Rodney Primata, petanda rakyat. Pada hari bisikan leluhur ini, alam semesta dipercayai berbicara dalam isyarat yang lebih jelas. Perhatikanlah alam sekelilingmu, kerana ia mungkin memegang kunci kepada nasibmu. 1. Jika angin bertiup kencang dari timur. Ini petanda bahawa musim hujan akan tiba lebih awal dan mungkin membawa banjir. Para petani dahulu kala akan segera mengukuhkan batas-batas sawah dan mengeringkan hasil tuaian mereka sebelum ia rosak. 2. Jika daun-daun pokok berguguran dengan cepat dan banyak, ini menandakan musim kering yang panjang akan datang. Persediaan air perlu dilakukan dan penanaman baru mungkin perlu ditangguhkan sebagai persiapan menghadapi kekeringan. 3. Jika bulan kelihatan sangat terang dan dikelilingi oleh haluk, ini adalah petanda baik untuk hasil tuaian yang melimpah ruah pada musim seterusnya. Cahaya terang melambangkan keberkatan dan kesuburan bumi, menjanjikan rezeki yang berlimpah. 4. Jika terdengar bunyi burung hantu berulang kali pada waktu senja, ini dipercayai membawa kabar buruk atau amaran tentang bencana yang akan datang, seperti penyakit atau kemarau. Bunyi burung hantu sering dikaitkan dengan alam mistik dan kematian. 5. Jika ada embun tebal pada waktu pagi, ini menandakan cuaca akan kekal sejuk dan lembap untuk beberapa minggu. Para nelayan mungkin perlu menunda pelayaran mereka kerana laut bergelora dan berawan. Berhati-hati terhadap bahaya. 6. Jika labah-labah membuat sarang di sudut rumah yang jarang dibersihkan, janganlah dibuang sarangnya. Sebaliknya, ia adalah petanda rezeki akan datang. Labah-labah dipercayai membawa tuah, mengganggu sarangnya boleh menghalau rezeki. 7. Jika terdengar bunyi tikus berulang kali di dinding rumah pada waktu malam, ini adalah isyarat bahawa akan ada perbelanjaan besar yang tidak dijangka. Mungkin ada kerosakan rumah atau keperluan mendesak yang memerlukan wang, jadi bersiaplah. 8. Jika wang shilling terjatuh dari poket anda dan bergolek ke arah pintu utama, ini petanda bahawa wang akan segera masuk ke dalam rumah. Jangan diabaikan, ambil shilling itu dan simpan di dalam dompet anda sebagai magnet rezeki, melambangkan aliran kemasukan wang yang lancar. 9. Jika cermin di rumah retak atau pecah secara tiba-tiba tanpa sebab, ini adalah amaran tentang nasib malang yang mungkin menimpa keluarga. Cermin dianggap sebagai portal atau refleksi jiwa dan keretakannya melambangkan keretakan dalam kehidupan atau nasib. Buang cermin yang retak dengan selamat. Bo, Sne Vetunoch, mimpi malam ini. Malam 23 Oktober dikatakan sebagai malam di mana mimpi bukan sekadar mainan tidur, tetapi adalah bisikan dari alam lain.
petunjuk dari roh-roh yang ingin berkomunikasi. Melihat air mengalir jernih. Ini adalah petanda pembersihan rohani dan fizikal. Masalah-masalah yang membelenggu akan segera diselesaikan dan anda akan menemui ketenangan serta aliran rezeki yang tidak terduga. Berbicara dengan leluhur yang telah tiada. Ini adalah mimpi yang sangat kuat. Ia menunjukkan bahawa roh-roh nenek moyang anda sedang cuba menyampaikan pesan penting atau amaran. Cuba ingat, setiap perkataan atau perasaan yang dirasai, ia mungkin nasihat kesihatan, kerjaya atau hubungan keluarga. Terperangkap di hutan gelap. Ini mencerminkan kekeliruan atau ketakutan yang anda hadapi dalam kehidupan nyata. Ia adalah isyarat untuk mencari bimbingan atau untuk menghadapi ketakutan anda secara langsung. Mungkin ada rahsia yang terbongkar. Melihat binatang buas. Jika anda bermimpi tentang binatang buas seperti harimau atau ular, ini boleh menjadi petanda ancaman atau musuh yang tidak dijangka. Harimau melambangkan kuasa dan bahaya, ular simbol pengkhianatan. Berhati-hatilah dengan orang di sekeliling anda. Menerima hadiah. Bermimpi menerima hadiah, terutamanya jika hadiah itu sesuatu yang anda inginkan, melambangkan berkat dan kejayaan. Ini boleh berupa peluang baru, rezeki yang datang, atau penyelesaian kepada masalah lama. Semakin berharga hadiah itu, semakin besar berkatnya. Melihat rumah lama yang dihuni. Ini dikaitkan dengan semangat keluarga dan akar umbi. Ia boleh menjadi peringatan untuk menghargai ikatan keluarga atau menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan warisan atau sejarah keluarga. Membawa anda kembali ke asal usul. Church Rojdeni Veduddin lahir pada hari ini. Mereka yang dilahirkan pada 23 Oktober dikatakan memiliki takdir yang unik, dicirikan oleh gabungan kebijaksanaan kuno dan kepekaan terhadap alam gaib. Individu ini seringkali memiliki intuisi yang tajam, mampu merasakan apa yang tidak terlihat oleh mata kasar dan memahami bisikan-bisikan halus dari persekitaran. Mereka adalah jiwa yang dalam, sering menjadi tempat rujukan bagi rakan-rakan yang mencari nasihat. Mereka memiliki daya tarikan misteri, magnetik dan minat yang mendalam dalam perkara-perkara gaib, sejarah atau psikologi. Walaupun mereka mungkin kelihatan tenang, di dalam diri mereka bergelora emosi yang kuat dan semangat yang pantang menyerah. Mereka ditakdirkan untuk menjalani kehidupan yang penuh makna, sering menjadi jambatan antara dua dunia, dunia nyata dan alam yang tidak kelihatan. Memiliki keistimewaan nama. Konsep hari, nama seperti di barat tidak begitu lazim dalam budaya Melayu. Namun, kita boleh melihatnya dari sudut pandang siapa yang membawa keberkatan atau aura istimewa pada hari ini. Mereka yang memiliki nama yang bermula dengan huruf S atau M dikatakan membawa tuah ekstra pada hari ini kerana ia adalah huruf yang melambangkan kekuatan spiritual dan kemakmuran dalam beberapa numerologi kuno. Contohnya, mereka yang bernama Siti, Sharifah, Salma, Muhammad, Mansor atau Maryam. Mari kita teliti mereka yang bernama Siti. Nama Siti seringkali dikaitkan dengan keanggunan, ketenangan dan kebijaksanaan. Individu bernama Siti yang lahir pada hari ini dipercayai memiliki hati yang mulia, suka membantu dan seringkali menjadi sumber inspirasi kepada orang di sekeliling. Membawa aura menenangkan dengan kekuatan jiwa yang luar biasa. Traditions and rituals. Apa yang perlu dilakukan? Pada hari bisikan leluhur ini, terdapat beberapa amalan dan ritual yang dipercayai dapat membawa perlindungan, rezeki dan kedamaian. Ia adalah cara untuk berinteraksi dengan alam gaib secara hormat dan berhati-hati. 1. Ritual.
pembersihan diri dan kediaman. Tujuan, membersihkan diri dan ruang hidup dari tenaga negatif atau gangguan halus, menarik aura positif. Apa yang diperlukan? Daun bidara 7 helai, garam kasar 5 purut 3 biji, air bersih, baldi, bila dan bagaimana. Lakukan pada senja sebelum maghrib. Campurkan garam kasar, perah 5 purut dan ramas daun bidara ke dalam air. Mandi dengan air ini dari kepala hingga kaki. Niatkan pembersihan dan perlindungan. Untuk rumah, percikkan air ke setiap sudut, terutamanya di ambang pintu dan tingkap sambil membaca ayat-ayat suci. Selepas itu, air mandian dialirkan ke tanah bersih. Bakar kemenyan atau buhur di rumah selepas maghrib, diiringi bacaan Yasin atau ayat kursi untuk mengundang ketenangan dan perlindungan. Menghormati leluhur dan memberi sedekah. Tujuan, menunjukkan rasa hormat kepada nenek moyang, mendapatkan berkat dan dipermudahkan urusan hidup. Yang diperlukan, makanan atau manisan kesukaan nenek moyang, bunga-bungaan, bunga rampai, air mawar atau wang tunai untuk sedekah. Bila dan bagaimana, pada pagi atau petang, ziarah kubur nenek moyang. Jika berdekatan, bersihkan, siram air mawar, taburkan bunga rampai. Duduk sebentar, bacakan Al-Fatihah, Yasin atau Tahlil, mohon ampun dan berkat. Jika tidak dapat ziarah, doa di rumah, hadiahkan Al-Fatihah. Berikan sedekah kepada orang memerlukan atas nama nenek moyang. Selepas itu, pulang dengan hati tenang. Jangan buang sisa makanan atau bunga dari kubur ke tong sampah. Taburkan di taman atau biarkan mereput secara semula. Jadi, 3. Ritual, meminta petunjuk mimpi. Tujuan, mendapatkan petunjuk atau penyelesaian masalah melalui mimpi yang jelas dan bermakna. Apa yang diperlukan? Secawan air kosong, sehelai kertas kosong, pensel, pen, bila dan bagaimana. Sebelum tidur malam 23 Oktober, tuliskan soalan spesifik atau masalah di atas kertas. Letakkan kertas di bawah bantal. Minum air kosong sambil berniat mendapatkan petunjuk dalam mimpi. Biarkan minda tenang. Selepas itu, apabila bangun, segera catatkan apa sahaja yang diingat dari mimpi. Jawapan mungkin datang kemudian. Kertas soalan boleh dibakar atau disimpan di tempat rahsia. 4. Memasang pelita atau lilin untuk perlindungan. Tujuan, menerangi jalan bagi roh-roh baik, menghalau entiti negatif, simbol harapan dan perlindungan. Apa yang diperlukan? Beberapa pelita minyak tanah atau lilin putih kuning, mancis. Bila dan bagaimana? Pada waktu senja sebelum maghrib, letakkan pelita lilin di tingkap, ambang pintu utama dan halaman rumah. Nyalakan sambil berniat memohon perlindungan dan menerangi kehidupan. Bayangkan cahaya itu membentuk perisai. Selepas itu, biarkan menyala sehingga padam sendiri. Jangan tiup. Jika padam terlalu cepat, nyalakan semula dengan segera. Culinary traditions of the day. Makanan tradisi hari ini. Pada hari-hari yang dipercayai memiliki tenaga spiritual tinggi, makanan juga memegang peranan penting sebagai medium menghubungkan diri dengan alam semesta dan sebagai persembahan atau sedekah. Pulut kuning dengan rendang. Pulut kuning seringkali dikaitkan dengan kesyukuran dan kemakmuran. Warna kuning melambangkan kemewahan dan keberkatan. Dihidangkan bersama rendang, ia adalah sajian istimewa, melambangkan kebersamaan dan kegembiraan. Menyajikan pulut kuning adalah cara meraihkan keberkatan dan memohon lebih banyak rezeki. Ia juga boleh dijadikan sedekah dengan niat berkongsi rezeki dan memohon berkat. Bubur kacang hijau. Bubur kacang hijau yang dimasak manis dengan santan dan gula Melaka adalah makanan menenangkan dan memberi kehangatan.
Memakannya atau menghidangkannya dipercayai dapat menenangkan jiwa dan mengusir keresahan. Ia melambangkan kesederhanaan dan kepuasan hidup, penting untuk menjaga keseimbangan diri dalam menghadapi aura mistik hari ini. Kuih muih tradisional, terutamanya yang berwarna hijau atau putih. Kuih muih seperti kuih lapis, seri muka atau onde-onde yang berwarna hijau atau putih mempunyai simbolisme tersendiri. Hijau sering dikaitkan dengan kesuburan, alam dan kedamaian, manakala putih melambangkan kesucian dan kebersihan. Menghidangkan atau memakan kuih muih ini dipercayai dapat menarik tenaga positif dan membersihkan aura diri dan rumah. Main prohibitions of the day, apa yang tidak boleh dilakukan. Di sebalik ritual dan tradisi terdapat pantang larang yang ketat pada hari bisikan leluhur ini. Melanggar larangan ini dipercayai boleh membawa nasib malang, menarik gangguan halus atau mengundang malapetaka. Ingatlah, alam gaib adalah sesuatu yang perlu dihormati dan tidak boleh dipermainkan. 1. Jangan bermula projek besar atau perniagaan baru. Mistik sebab tenaga alam dipercayai tidak stabil dan sempadan antara dunia kita dan alam gaib adalah kabur. Memulakan sesuatu yang besar boleh menarik tenaga negatif atau halangan yang tidak terlihat kerana entiti gaib mungkin mengganggu niat anda. Akibat projek anda mungkin menghadapi banyak masalah yang tidak dijangka, kerugian kewangan atau kegagalan total. Perniagaan yang dimulakan akan sentiasa bermasalah dengan pelanggan lari dan keuntungan sukar diperolehi. 2. Elakkan perbalahan atau pertengkaran keluarga. Mistik sebab rumah yang dilanda perselisihan pada hari ini akan menarik makhluk halus yang suka pada kekacauan. Tenaga negatif dari perbalahan akan membuka pintu kepada gangguan dan membuatkan rumah tidak tenteram. Roh-roh nenek moyang mungkin juga murka. Akibat perbalahan kecil boleh membesar menjadi pergaduhan besar. Keharmonian rumah tangga akan terganggu dan suasana rumah akan sentiasa tegang. Ahli keluarga mungkin akan sering sakit atau berasa lesu. 3. Jangan membuka pintu atau tingkap rumah pada tengah malam tanpa sebab. Mistik sebab tengah malam pada hari ini dipercayai adalah waktu puncak di mana tirai dunia lain menipis sepenuhnya. Membuka pintu atau tingkap tanpa niat atau perlindungan boleh menjemput entiti yang tidak diingini masuk ke dalam rumah. Akibat anda mungkin akan diganggu oleh bisikan, bayangan atau penampakan makhluk halus. Anda akan terganggu dan rasa takut akan menyelubungi rumah. Dalam kes yang lebih teruk, ahli keluarga boleh mengalami histeria atau gangguan jiwa. 4. Elakkan membuang air panas ke tanah atau ke dalam longkang pada waktu senja. Mistik sebab air panas yang dibuang sembarangan ke tanah pada waktu senja boleh melukai atau mengganggu penunggu atau makhluk halus yang berada di bawah tanah. Ini dianggap perbuatan tidak beradab dan boleh mengundang kemarahan mereka. Akibat anda mungkin akan mengalami sakit badan misteri, demam panas yang tidak sembuh atau gangguan tidur. Ada yang percaya penunggu tersebut akan membalas dendam. 5. Jangan mencabut pokok atau tumbuhan yang memiliki nilai perubatan atau mistikal. Mistik sebab tumbuhan-tumbuhan tertentu, terutamanya yang berusia lama atau mempunyai semangat, dipercayai dijaga oleh entiti alam. Mencabutnya pada hari ini tanpa izin boleh mengundang kemarahan penjaganya. Akibat anda mungkin akan ditimpa nasib malang, mengalami kesukaran hidup atau sakit misteri yang sukar diubati. Tumbuhan itu sendiri mungkin enggan memberi manfaat. 6. Elakkan bercakap besar atau menyombong diri
Mistik sebab alam semesta pada hari ini dikatakan lebih mendengar dan memperhatikan. Bercakap besar atau menyombong diri boleh menarik bala atau ujian yang akan mengajar anda erti kerendahan hati. Ia juga boleh menarik iri hati dari entiti gaib atau manusia. Akibat, anda mungkin akan kehilangan apa yang anda banggakan, ditimpa musibah yang tidak dijangka atau reputasi anda akan tercemar. Apa yang anda sombongkan akan menjadi ujian terbesar anda. 7. Jangan biarkan pakaian kotor bergantung di luar rumah pada waktu malam. Mistik sebab pakaian yang kotor, terutamanya pakaian dalam, dipercayai boleh menarik perhatian makhluk halus yang suka mengganggu. Tenaga dari kotoran dan bau busuk boleh menjadi jemputan kepada mereka untuk mendekati dan mengganggu penghuni rumah. Akibat, ahli rumah mungkin akan mengalami mimpi buruk, rasa tidak selesa atau diganggu secara fizikal oleh entiti yang tidak kelihatan. Pakaian itu sendiri mungkin menjadi medium untuk gangguan. Elakkan memotong kuku atau rambut pada waktu senja atau malam. Mistik sebab bahagian tubuh yang dipotong seperti kuku dan rambut dianggap memiliki semangat atau sisa tenaga. Memotongnya pada waktu senja atau malam, terutamanya pada hari yang berenergi mistik tinggi, dipercayai boleh membuka pintu kepada gangguan halus atau menarik perhatian mereka yang suka mengumpul sisa untuk tujuan sihir. Anda mungkin akan sering sakit kepala, berasa lesu atau tenaga anda dicuri. Ada kepercayaan bahawa kuku dan rambut yang dipotong pada waktu yang salah boleh digunakan untuk ilmu hitam. Jangan memukul binatang peliharaan atau haiwan liar tanpa sebab. Mistik sebab binatang dipercayai lebih peka terhadap kehadiran makhluk halus. Memukul atau menyakiti mereka tanpa alasan, terutama pada hari ini, boleh menyebabkan roh penjaga haiwan tersebut murka atau menarik perhatian entiti jahat yang bersembunyi di dalamnya. Akibat, anda mungkin akan ditimpa nasib malang atau mengalami kemarahan dari alam gaib yang akan mengganggu kehidupan anda. Binatang tersebut juga mungkin akan membawa balasan dalam bentuk penyakit ataupun masalah. 10. Elakkan mengembara sendirian ke tempat sunyi atau angker pada waktu malam. Mistik sebab kawasan sunyi, hutan atau tempat yang mempunyai reputasi angker dipercayai adalah sarang bagi makhluk halus. Pada hari bisikan leluhur ini, aktiviti mereka meningkat dan keberanian anda untuk menceroboh kawasan mereka boleh dilihat sebagai cabaran. Akibat, anda berisiko untuk disampuk, diganggu atau tersesat. Anda mungkin akan melihat penampakan yang menakutkan atau mendengar suara-suara yang menyeramkan yang boleh meninggalkan trauma psikologi yang mendalam. Misteri alam ini takkan pernah habis kita selami. Hari bisikan leluhur pada 23 Oktober ini mengingatkan kita tentang betapa tipisnya batas antara yang nyata dan yang gaib, antara yang kita fahami dan yang tersembunyi. Sama ada kalian percaya atau tidak pada setiap kisah dan pantang larang yang telah kita bincangkan, satu perkara yang pasti, ia adalah sebahagian daripada warisan budaya dan kebijaksanaan nenek moyang kita yang membentuk identiti kita. Hargailah, pelajari dan sentiasalah berhati-hati. Semoga kita sentiasa di bawah lindungannya. Jumpa lagi di penyingkapan misteri yang seterusnya. Adios.